isu tentang Pertamina yang mana songlap duit lah. Berbilion bukan berjuta. Siapa yang memiliki gas asli di Sarawak? Siapa yang sebenarnya punya hak? Pada tahun 2025 ni kita banyak digemparkan dengan isu semasa minyak dan gas. Pertamanya of course semua kita tahu yang mana Petronas dan Petros punya isu lah untuk agihan siapa yang memiliki gas asli di Sarawak. Itu nombor satu. Itu yang paling hangat, yang tak habis-habis lagi. Sampai sekarang ni pun tak habis-habis. Yang di sana kata kita pegang PDA 74. Yang di sini pula kata kita pegang MA 63. Siapa yang betul? Siapa yang sebenarnya punya hak? Saya punya pendapat saya yang tersendiri mengenai isu ni. Okey, itu nombor satu. Nombor dua adalah isu tentang Pertamina yang mana higher management dia songlap duit lah. Berbilion bukan berjuta, tapi berbilion. So ini juga sebenarnya terkait dengan budaya kerja yang pada masa lalu. So saya juga ada pendapat saya mengenai itu. Okey. So nak tahu lebih lanjut mengenai isu-isu semasa ni untuk saya kupas, boleh temui saya di podcast saya.